وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 240. Ayat ni kecek mari dengan kita berkenaan dengan saga hati pula. Saga hati kepada orang tino yang becek dengan tak lelaki. Jadi hak kita baca mari sebelum pada ni saga hati bila dia bercerai hidup, mana tak mati. Hak tino tak mati, hak jatuh tak mati. Jadi dia suruh hak jatuh ni berilah saga hati kepada hak tino. Hak ni dalam masalah hak tok lelaki mati. Tok lelaki mati beri saga hati kepada orang tino hak becek dengan dia ni. Kerana lama dah duduk dengan dia, duduk sekeraming dua ni, tapi tok lelaki mati. Tok lelaki mati, jadi hak tu hak tok lelaki tu sepatutnya tok lelaki ni wasiat lah. Wasiat tu hui kepada bini dia tu, sia-sia ikutlah. Ini hukum asalnya. Mula-mula Islam ini lagu ni. Jadi hak kita baca pada pagi kemarin kena suruh kita semaya, jaga semaya monat. Semaya belah mana pun tak boleh nak tinggal. Tak boleh belanyet tak, lalu beladiri belanyet tak, lalu belanyet tak, belentungging ikutlah. Asal kata semaya ni we boleh semaya. Kalau rasa takut kok, kena semaya juga. Takut pun dalam berjalan atau dalam di atas kenderaan. Apabila lah rasa takut semaya pasal tu tadi, bila hilang ketakutan, maka semayalah sebagaimana yang hak asal. So kita semaya sempurna molek. Tu hajat tu kita semaya, Nabi tunjuk kita semaya belah mana, kita semaya belah itulah hak asal. Dalam ayat yang kita bersama ni, kita akan baca ni, lepas pada ayat hasmaya, klik pada ham pecek bola. Kerana sebagaimana yang kita royak pada kemarin, supaya orang jatuh dan orang betina ni, bila dia jaga semaya, hak sepatut dia kena bui pergi marilah. Pertama ada belanja sama saga hati, kalau dia bui dalam keadaan ikhlas, dia bina di atas dunia semaya ni, maka dia tak akan sesat, tak akan sesaya. Hak ni kubui kerana Allah. Awi hadiah, bui saga hati ataupun belanja hak sepatut kena bui kelik ku tak sebelah lah, mek kamu belakang. Semua tu bina di atas semaya yang menegak. Kerana tak semaya ni menunjuk orang tu iman kuat. Tabung pula berkenaan habbat bola. Allah berfirman, walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang akan meninggal dunia, maknanya nak mati ni, dia nak akan nak mati dalam keadaan dia nak nazak sakit. Wa yadharuna azwaja, dan dia akan tinggal bini-bini dia. Aku ni tak lama dah nak mati dah. Lelaki kata, aku mati dulu padamu. Lepas ni mung dak sore lah. Tuhan kata wasiyatan li azwajihim, hendaklah lelaki tadi berwasiat besar.
Besar untuk bini-bini dia tadi, tak kira lah bini seorang, dua orang, tiga orang pun. Apa ni? Wasiat bui harta mata'an ila haul, sebagai mata hadiah ataupun sebagai sarah hati. Setahun apa dia sarah hati sini. Wasiat suruh bini dia ni guna harta dia nafkah lah, pakat wih lah, besar wasiat. Wasiat bukan wasiat bini. Wasiat kepada wali dia adalah. Kalau ada ayah ke ayah, kalau ada tok ke tok. Kalau ada apa ni, orang yang nak jadi wali, nak terima saka dia ni. Aku wasiat, aku mati ni, biningku ni kena sara hidup lah ke dia, dia makan, dia minum, pakai ke dia, tempat duduk hidup situlah selama setahun, ilal hauli, setahun. Ni hukum pada asal. Sebagaimana yang kita apa nama ni, baca ayat sebelum daripada ni, orang tina apabila dia mati, dia tak pergi ke mana, duduk dalam rumah tu setahun. Sehinggalah Tuhan tu ayat yang kata orang tina apabila lelaki mati, dia duduk dalam rumah beriddah atau berihdad selama 4 bulan 10 hari. Hak ni hukum asalnya lagu tu lah. Hukum asalnya orang tina ni lelaki wasiat suruh cara ke dia selama setahun. Setengah ulama kata hak ni hak dulu apabila turun ayat mari suruh tina ni duduk dalam iddah 4 bulan 10 hari, maka hak setahun ni dia batal lah. Batal hak setahun ni, dia panggil nasah, tak boleh bakal hak setahun ni. Dan hak suruh hui jaga hati tu, dia ganti dengan nafkah. Masa duduk 4 bulan 10 hari ni kena nafkah hui, banyak ni kepada hak perempuan. Ni tafsir ulama lah. Selagi mana apa ni, bini tadi bekas bini tadi duduk dalam rumah tu, ayat ni dia ayat kata tok lelaki kena wasiat besar kepada waris-waris dia, biniku ni duduk sinilah, jangan duduk pergi ke mana, lepas tu kena pergi ke dia lah, pakai ke dia, makan minum, nafkah pergi ke dia, jangan duduk pergi ke mana dalam masa setahun ni. Ghaira ikhraj, dan tidak boleh nak halamat tu bit daripada rumah ni. Rumah ni rumah hak kita, tapi apabila dia ada hidup dengan kita ke, kita tak ada, dia duduk dulu rumah ni, dalam rumah ni setahun. Yang dah hamba dia tu baik. Hak ni simpati kepada orang-orang yang tak tinggal Islam. Buat karya lagu ni. Fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna. Maka jika bini-bini tadi mereka keluar daripada rumah lah, mung tak ada hamba dia tapi dia nak pergi sendiri. Dia kata tak mau duduk dalam rumah ni, tak mau dah tua, tak ada dah lah, kita nak pergi tempat lain. Maka dia kata wali-wali tadi tak salah apa ni, nak izin pihak hak tina lagi gilah, tak ada apa lah, tak salah. Fima fa'alna fi anfusihim, lagi mana orang tina tu dia gitu baik daripada rumah tu, pasti dia buat perkara yang hak tetap atas diri dia, tak bercanggah dengan hukum syarak. Seperti mana ia makan lelaki tu baik tu, yang makan dan juga berjanguk untuk cari lelaki lain, nak beri hak lain mari duk nak dia pula ni. Jadi tak ada salah lah atas wali tu nak izin dia tu baik buat lagu tu. Min ma'ruf, ma fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Ma'ruf ni maknanya yang tidak bercanggah dengan hukum syarak. Hak tidak tu nak buat. Ini hukum pada asal dia. Jadi ulama nak tafsir dia kata ayat ni sudah pun dihapus hukum dia, hapus hukum dengan hak Tuhan tetap orang tina ni suruh beredah 4 bulan 10 hari.
Kalau tu hak ni gak kena setahun kena hidup dalam rumah tu. Apabila dah setahun ni lama nyanyi dia nak lelaki lain susah. Jadi 4 bulan 10 hari itu cukup dah. Wallahu azizun hakim, dan Allah amat perkasa lagi maha bijaksana. Tuhan nak atur belah mana tu dia tahulah. Kata hak ni nak jadi belah ni. Kita ni ikut saja yang Allah tetap kepada kita. Kerana pengaturan Tuhan adalah seadil-adilnya dan dia adalah sebijak-bijak pengadilan. Mudah-mudahan satu ayat ni boleh kita faham dan kita ikut, kita amal dalam hidup harian kita, selamat kita dunia dan selamat kita di hari akhirat nanti. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdiha, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.